Okey, jom cerita. Mana kita? Keluar ajak pagi ni short ride sikit. Ada ride makan tengah hari. Okey. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sarana hadza wa ma kunna. Amin. Alright. Kita keluar dulu daripada jalan-jalan ni semua. Matahari cerah pagi ni. Bye-bye rumah. Bye-bye rumah. InsyaAllah jumpa nanti. Moga perjalanan kita dipermudahkan. Selamatkan hari ni. Ayo. Bahaya bos. Si baik tak tercedok divider. Ni salah jalan, turun one way balik. Pusing lah brother depan sana. Bahaya tu macam tu. Bye-bye KL. Alamak, lalu tol ni. Gimana ni? Sungai Besi. Ha? Tu Sungai Besi. Tu Sungai Besi. Nampak macam clear. Ke mana kalau tu Sungai Besi Selatan le. Oh, kalau tu Sungai Besi selatan. Kalau Kalau yang kita lalu hari tu keluar tol Jalan Duta. Jalan Duta Mahala Utara. Oh, so kita pergi ke south lah ni. Yes. Mana kita? Alah, Mana kalau kita? south tu tak banyak lah kalau kat Malaysia ni. Boleh Banyak. Negeri Banyak. Sembilan ada. Oh, Johor ada. Melaka ada. Alamak. Jom. Oh, pergi dulu bos. Hari ni rasa macam naik kuda. Lama dah tak rasa. Berapa dekat sebulan lah tak ride. Naik ni. Dia punya suspension dia lembut gila, best betul. Best. Come on, Cita. Come on. Oh, isi minyak dulu. Petronas hati-hati. Kat sini tak ada orang tolong ke? Kita biasa pump sendirilah minyak. Oh, Mana ada pernah ada orang isi kan. Dekat
Thailand je orang isikan minyak. Sini Manja, kita kena isi. Tengok orang Malaysia semua isi minyak sendiri. Dah bagi subsidi, lepas tu nak tolong orang isikan pula. Banyak cantik. Manja, okey lah. At least driver turun, exercise kan? Minyak pun dah penuh. Full tank berapa? Full tank 21 liter. 21 liter. Ini boleh sampai mana ni? Ya. km. 300 kilometer Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Kak. Kak. Mana tu Kak? Bang. Mana bang? Tengok bang, kereta bang. Alright, sambung perjalanan. Okay. Here we go. Let's go. Matahari bersinar terpancar. Betul. Banyak kereta pagi ni kan? Banyak kereta. Oh. Cuti lah. Cuti Christmas. Selamat menyambut Christmas pada yang menyambut Christmas. Public holiday. Hari ni tol setengah. Tol setengah. Betul. Dapat separuh harga. So kalau ada orang kerja hari esok tu, kalau nak sambung cuti, nak ambil cuti lah. Jumaat. Lepas tu Sabtu Ahad dapat cuti lagi. Panjang lah cuti dia. Yalah. Orang Malaysia cekap tu. Bab cuti dia cekap dia. Dia dah plan setahun dah. Wow. Dia dah tahu dah bila cuti. Boleh rancang perjalanan anda, boleh rancang cuti. Kawasan rehat Seremban. Mana? Ramai orang berhenti. Biasalah, terkencing lah. Nak pergi toilet, nak begitu. Nak minum breakfast. Sini kan dah moden kan. Okay, orang berhenti mana ni? Berhenti dalam ni kot. Ada nampak? Ada.
Tak ada kan? Belah sana ada? Tahu, tak nampak. Tak ada. Okey. Ha, ni kot. Iyalah tu. Assalamualaikum. Ni JRT eh? Saya jalan dulu bang. Tak payah nak RP sangat lah. Good. Kau bawa ADB. Ha? Kau bawa ADB. Kena tinggal aku kalau bawa SDV. Mampus. Jaya. Parking tak? Tumpang. Alamak. Tompang. Orang Thailand. Alamak. Tak. Oh Malaysia lah bang. Come on bang. Apa dia? Satu Thailand ni dah gedah. Mana tu? Kakak. Oh, sana. Sana. Siap bang? Okey. Right last 7 tahun eh? Right last 7 tahun. Ni penuh tong ni dia masuk Singapura ni. Oh. Dia Johor orang dia tu pergi Singapura lah. Hebat oh. Okay guys, ni ada dekat 30 biji ni. Kita nak pergi ride makan tengah hari. Tapi tempat dia nanti kita review kat mana. Kena review kat mana lah, nanti tempat dia lah. So, tapi banyak arti lah ni. So, kita campur-campur. Tak ada hal, bikers kan. Padahal, no problem. Itulah dia cerita dia. Ada yang kenal, ada yang baru kenal, ada yang tak kenal lagi. So kita akan berkenalan lah. Semua sekali tadi berapa biji motor? Dalam katanya 35 kot.
35 tu ada macam-macam lah. Ada RT, ada GS, kan? Ada juga 2-3 lah. Ada yang pergi solo, ada yang bawa Hillian. Semua boleh kan? Semua boleh. No problem. Ada yang baru kenal, Betul? ada yang dah lama tak jumpa. Kita sekali-sekala lah ride ramai ni kan. Kalau masa terluang boleh je. Ya, betul. Kadang-kadang timing tak cun. Kita ada hal, dia orang ada ride tapi kita ada hal pula. Tak apa, yang mana boleh Ya, betul. kita follow. Kita punya cara kita free, kita join. Itu je. No obligation. InsyaAllah. Semua kita berkawan dengan semua orang. Ni semua geng-geng lah ni. Dia orang tu. Tapi tak boleh jalan sekali sompol 35 tak boleh. Dia kena one by one macam ni. Ni kita panggil free ride. Free ride. Yes. Okay. Oops. Oh, kita dah masuk Johor dah Dah. Johor? Belum lah. Pedas Selinggi? Malacca, Negeri Sembilan. Alamak. Delete lah video ni. Kita masih lagi di kawasan Melaka, Pedas Selinggi. Belum lagi Melaka. Belum lagi. Belum lagi Melaka. Jangan nak berangan nak masuk Melaka. Habis tu ni kat mana? Ini masih Negeri Sembilan lagi. Oh, Negeri Sembilan. Salah ha? Oh, teh cik tak? Jalan jam. Cuaca cantik. Cuaca cun. Pisang. Ni jalan jam dia nak masuk mana ni? Mesti ada benda rosak ke apa ke. Oh. Tutup jalan ke. Cik baik naik motor. Naik kereta. Wow. Stres ni naik kereta ni. Jauh ni. 10 km dia kan? Panjang lagi jam ni. Highway ni kalau ada problem macam ni lah. Akan jam lah.
Dah masuk Melaka. Suka dah masuk Melaka. Ya, dah masuk Melaka. Dari Negeri Sembilan sampai Melaka jam Dah masuk sepadan Masih jam lagi. Harap bersabarlah kepada pemandu-pemandu kereta. Oh, inilah puncanya. Ya. Ada apa tu? Selepas ni baru okey jalan. Masuk sempang ke Alur Gajah. Sempang 4. Dah sampai mana dah kita? Melaka. Melaka. Jom datang ke Melaka kita. Ni Jasin dengan Malimau. Oh. Exit. Tapi kita tak pergi Melaka hari ni. Pagi ni. Kita nak Hari pergi ni. mana? Kita pergi depan sikit ni. Depan sikit lagi Depan sikit ni. Dah masuk Johor dah. Dah masuk Johor. Welcome to Johor. Yeah, welcome to Johor Darul Takzim. Ui, panjang corner dia. Oh, pocot. Plazatul Pagoh. Bagus. Oh, kena keluar kat sini. Regroup balik lah. Ha? Regroup. Oh, okey. Oops. Rasa macam kepala kena je tadi kat atas.
Berhenti sekejap. Tunggu sekejap. Biasalah. Kalau ride macam ni, memang kita kena tunggu sikit. Tapi tak jauh pun. Rasanya tinggal di dalam 30 ke 50 km ke kedai makan ni. Teluk kawasan katanya. Bro. Salah tu ni. Tak ada navigation ni. Selamat datang ke daerah Muar. tu Pai belum eh. Ni Yongping ah rasanya. Oh. Ya ni pukul 11. Dia orang kata booking makan ni pukul 11. Oh.
sampai dah ni Batu Pahat ni. Mungkin terus tu. Terus. Ya. Selamat datang ke Kampung Parit Haji Abdul Salam. Ni kedai dia dah sampai ni. Okey. Okay guys, kita dah sampai tempat makan untuk hari ini di Teluk Wawasan Batu Pahat. Let's go. Ni kedai dia. Ni kedai dia. Ni kedai depan sekali pun boleh ni. AA asam pedas. Macam tu. Boleh masuk dalam. Jom, let's go. Mana tak apa. Ui, ni bahaya ni. Boleh ke bawah ni. Dah, kita dah. Cari buat apa? Kita kena follow, bos. Itulah dah habis baru ambil. Ada lapor. Macam mana? Okey. Licin lah. Licin. Dah licin dah. Dah licin. Tak manis ke? Kurang. Kurang. Oh, okey lah, tak manis. Sedap. Sedap. Tome. Right. Okay guys, kita gerak dulu.
Lepas makan, katanya nak ke Muar, katanya. Ke Muar? Ke Muar. Cari apa tu? Ha? Cari apa kat Muar? Entah, kita follow je. Tengok apa macam. Sini vibe kampung lah. Kampung lah. Asam pedas tadi kedai tu kan. Boleh lah, apa rasa asam pedas dia? Oh, lain lah. Lain. Ni Johor punya kan? Johor punya asam pedas lah. Dia tak pedas kan? Dia rasa Dia mild-mild masam-masam. je. Dia mild-mild je. Tak apa, Malanggang kita cari asam pedas Melaka pula. Oh, ada beza lah. Tengoklah beza dia, tengok macam mana. Aduh. Ada Melaka, ada Johor, ada Negeri Sembilan. asam pedas Pahang ada tak? Ada kot, tak tahu. Tapi Pahang biasalah. Dia bukan asam pedas, dia gulai tempoyak. Okey, faham. Tu dia punya signature kan, Yes. tempoyak. Kenapa dia orang berhenti ni? Ada apa-apa kejadian? Tak sure. Tak sure. Nak kumpul kot. Oh, ya ke? Okey, tengok belakang ada tak orang? Ada. Oh, ramai kat belakang. Hai. Masjid Tul. Bye-bye Batu Pahat. Bye-bye Batu Pahat. Bye-bye Parit Haji Abdul Salam. Bye-bye. Bye-bye. Ada berapa biji lagi kat belakang? Ada kot, 3-4 biji kot. Ya. Lagi 8 km lagi. Sampai destination. Go! Delay bunyi. Delay. Bandar Diraja. Bandar Diraja Muar. Hari tu kita makan masak asam juga kan? Batu Pahat. Bukan, Muar. Muar. Ha. Aduh. Tadi makan Batu Pahat. Ya, biasalah. Naik Hari motor tu- dah rasa macam mahal macam nak ngantuk je. Aduh. Batu Pahat lah, Muar lah. Yang kita pergi makan naik kereta tu.
Diorang cari rantai. Mana motornya? Ada rantai tak? Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Bye-bye, Mua. Bye-bye, Mua. Nak pergi mana pula ni? Kopi, jom. Ha. Kopi 434. Tengku. Okay, Mi, meh. Okey. Ni, macam mana kita punya ride hari ni? Okey tak? Alhamdulillah hari ni kita ride silaturahim kan, rapatkan kawan-kawan yang lama dah tak ride sama. Okey. Alhamdulillah hari ni 31 biji on the road. 31. Ha, Orang ada 50 lebih. 54. 54. So kita berakhir di Melaka tapi dia orang sambung pergi PD katanya. PD. Sampai malam lah. Tak tahulah dia orang sampai rumah pukul 12 tu. Alright. Okay, bye. Next ride kita set. InsyaAllah. Okay, bye. Okay. Balik, Ada ni program. Ini dah Family yang mana? Family sebelah mak aku lah. Gua ada tahu ada family lagi satu. Nampak gathering. Oh, banyak. Jakarta. Wali kota Jakarta.